pun dah pukul 2 pagi. Maybe aku akan tidur 2 jam macam tu, and pukul 4 aku bangun balik untuk sambung study, solat, and then sambung study sampai before exam. Sebab exam hari ni start pukul 10. Lepas tu pukul 2 ada exam oral, maksudnya exam lisan lah. Ya, kita orang pun ada exam lisan. Maksudnya kita orang ada 4 bahagian. Satu midterm exam, lepas tu untuk final ada 3 paper, which is first one is practical. Practical tu kena tengok slide microscope tu, lepas tu kena CBC and apa satu lagi, histopato. And then untuk oral, okay, oral punya part paling best lah, sebab dia semua topik and doktor boleh tanya mana-mana soalan je. Macam contoh dia kata give histopato of apa contoh dia, contoh histopato of verrucous carcinoma. Lepas tu kau kena baca, kau kena beritahu apa doktor, apa kata doktor tu, kena present kat situ. Tu yang beri aku takut dekat part apa, oral punya exam. And then untuk pukul 10 esok exam written lah. Written tu MCQ ada 30 soalan and 50 soalan, 50 markah hanyalah untuk essay. So kena buat lah, enumerate, kena bincangkan apa penyakit tu. Okay, tu lah, tu je lah. And then aku nak tidur jap, pukul 4 nanti bangun balik untuk sambung study. So let's go, jom tidur, dah lambat lah. Okay, so basically dah pukul 3. Sejam aku cuba untuk tidur tapi tak dapat tidur. Maybe panic exam macam tu kan. So untuk aku berjaga sampai pagi esok, specifically sampai pukul 2 sebab sampai oral exam kan. Jom lah teman aku buat kopi. Okay, ini untuk bagi cergas lah sepanjang hari sebelum esok baru tidur. Pukul 7 pagi lah. Aku ada lagi lebih kurang 2 jam. Sebabnya pukul 9 tu aku dah kena bersiap and then gerak ke uni lah. Surprisingly, walaupun banyak aku dah baca tapi banyak lagi aku tak baca. I don't know bro. So sekejap lagi mungkin aku nak angkat kain sekejap, lepas tu lipat-lipat, lepas tu sambung study balik lah. Dah drain tu sebenarnya, dah mental drain, dah dalam fasa mental drain. Jadi aku rasa aku kena diarrhea sebenarnya, sebab dah bertiga kali ke aku pergi tandas hari ni. Bukan hari ni, malam ni ya. And jom kita sambung study lagi. So let's go. Aku dah siap mandi, dah bersiap lah. Lepas ni nak order Uber, lepas tu terus pergi uni lah, pergi kuliah. Sebab exam kat sana kan. To be honest, aku takut ke tapi tak tahu lah, just buat je lah, ikut mana yang aku ingat.
So, jom. Okay guys, macam mana sebelum paper oral Plato? Ni yang boleh baca-baca kan? Mati-mati. Go. Mati-mati. Ni aku magari ya. Aku kira kan? Tadi Fail. Wait lah before start exam. apa dia? Sedikit kata-kata lah sebelum exam. Buat yang terbaik. Wih. Okay. Macam mana exam? Macam mana exam? Mana yang better? Oral ke atau written? Belum lagi ni. Belum lagi. Before oral exam. So, dah habis paper tadi. Lepas ni aku nak rehat, nak tidur kejap. Lepas tu, tak lah, maybe bangun semua great kan. And yeah, hope korang dapatlah exposure sikit tentang macam mana hari-hari exam sebagai dentist terbaik kat sini. So that's all from me. Jumpa lagi. Bye.